Tanya dia dulu menemani aku, tapi dia... Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Reski Padu. Okay, untuk video kali ni aku nak review barang baik depan aku. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go, check it out. Okay gang, okay, tak mau cakap banyak. Baru-baru ni aku dah beli satu gitar untuk aku buat nyanyi-nyanyi lah gang, untuk hilangkan kebosanan petang-petang. Okay, gitar ni depan nampak ni memang terbaik daripada Shopee lah. Brand tak tahu, tapi dari China lah. Harga dia mampu milik dalam RM80 gitu, tapi mampu hati lah. Okay, boleh tengok dekat. Okay, kiranya sampel lah. Belakang pun memang terbaik lah, tapi dia punya ni agak kosong lah. Tapi sesuai untuk hampa yang baru nak belajar gitar. Cukup orang apa selesa. Okay, sebab kita boleh kan nak belajar not-not dulu kan. Tapi kalau nak lenjang gitar ni, bagi aku tak sesuai lah. Sebab dia punya material belakang ni papan dia nipis sikit. Kalau cakap nak main lagu hantar-hantar layan tu boleh lah. Okay, okay, pada mulanya gitar ni sampai masa aku buat, aku nak kotak apa semua tu, aku try petik lah gitar ni. Dia punya bunyi dia tu mula-mula memang awak lah, macam jentik penjitai baju. Memang beracau lah dia punya bunyi dia tu. Tak betul. Aku rasa macam betul ke gitar ni ke mainan ni. Lepas tu aku pun pergi jumpa penjah lah. Penjah petang tu dia main rumah aku jumpa lah. Aku tanya boleh tolong ejah tak? Dia kata boleh. Ni dia kata kalau tali dia kendok, dia akan bunyi begitu lah. Tapi kalau dia dah ejah, hampa dengar bunyi dah sendiri lah. Okay, dia punya bunyi dah tu macam bunyi gitar betul lah. Okay, memang gitar betul lah hari, cuma bunyi dah tu. Okay, kalau hampa nak adjust dia punya tali, hampa boleh buka dekat Google. Dia ada satu app tu, app ke website lah. Dia boleh tunekan dengan betul lah dia punya tiap-tiap tali dah ni. Okay, mantap. Jadi pada hampa semua, grab cepat-cepat gitar ni. Ambil petang-petang tu hampa boleh layan lah. Okay, cepat-cepat beli cepat kan. Okay, tak. Bunyi dia pun dah sedap lah. Bila waktu petang-petang sambil kita lepak-lepak dengan member-member kan, boleh lah belajar pelan-pelan kan. Dapat 1-2 lagu pun jadi lah. Okay, dia punya bunyi dia pun dah sedap. Boleh hilangkan tension, stres, dan boleh layan lah petang-petang. Memang terbaik. Okay, kepada hampa yang teringin nak belajar gitar dan memerlukan gitar yang baru, boleh grab lah kat bawah. Aku letak link kat bawah gitar yang aku beli ni. Okay, jadi aku nak sambung menyanyi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Let's go. Assalamualaikum.